Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jika iman menjadi pegangan, ujian hidup bukan halangan. Jika Allah menjadi tujuan, fitnah manusia dapat ditahan. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah perasaan kita jika dituduh melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah kita lakukan? Pasti hati kita sedih, jiwa kita terluka dan air mata mengalir tanpa dipinta. Namun, ada seorang wanita yang diuji lebih dahsyat daripada itu. Beliau dicemuh, dihina dan difitnah oleh kaumnya sendiri. Sedangkan, beliau merupakan wanita yang paling suci pada zamannya. Siapakah wanita tersebut? Beliau ialah Maryam binti Imran. Maka pada hari yang penuh keberkatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk wanita yang dicemuh kaumnya kerana iman. Sebelum Maryam diuji dengan fitnah yang besar, beliau terlebih dahulu dipilih oleh Allah sebagai wanita yang mulia. Maryam bukanlah seorang puteri raja yang hidup dalam kemewahan. Beliau juga bukan wanita yang dicemuh. Beliau juga bukan wanita yang terkenal kerana kekayaan atau kedudukannya. Namun, beliau terkenal kerana keimanan, kesucian dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Surah Al-Imran ayat 42. Daripada ayat ini, kita memahami bahawa kemuliaan seseorang bukan diukur melalui kecantikan, harta atau keturunan. Sebaliknya, kemuliaan sebenar ialah apabila seseorang itu dekat dengan Allah dan sentiasa menjaga agamanya. Maryam menjaga dirinya ketika tiada siapa yang melihat. Maryam beribadah ketika orang lain sedang leka. Setelah melahirkan Nabi Isa AS, Maryam pulang ke kaumnya sambil mendukung seorang bayi. Bayangkan perasaan Maryam ketika itu. Beliau mengetahui bahawa masyarakat akan pandang serong kepadanya. Namun, beliau tetap pulang kerana yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakan hamba-Nya yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atasbi qauma tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maksudnya, kemudian pulanglah ia kepada kaumnya sambil mendukung anaknya. Mereka pun menempelaknya dengan berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang besar kesalahannya. Ya ukhta Haruna makana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Maksudnya, wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan yang jahat. Surah Maryam ayat 27 dan 28. Ketika Maryam pulang sambil mendokong seorang bayi,
Seluruh kaumnya terkejut melihat keadaan tersebut. Mereka pun mula berbisik sesama sendiri. Bukankah itu Maryam? Tetapi bayi siapakah yang didokongi itu? Semakin ramai penduduk kampung mengerumuni Maryam. Wahai Maryam, apakah yang telah berlaku? Bagaimana engkau boleh membawa seorang bayi sedangkan engkau belum berkahwin? Bukankah engkau seorang wanita yang menjaga kehormatan diri? Maryam tetap diam. Dengan hati yang penuh tawakal, beliau memilih untuk bersabar dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah merupakan ujian yang sangat berat. Namun, Maryam tidak membalas dengan kemarahan. Beliau memilih untuk bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seluruh kaumnya menuduh Maryam, Allah tidak membiarkan beliau keseorangan. Ketika manusia memandang rendah kepadanya, Allah sedang menyiapkan pembelaan yang luar biasa. Ketika Maryam menunjukkan kepada bayinya, seluruh kaumnya berasa hairan. Lalu, dengan izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi berkata, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang bermaksud, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kitab Injil kepadaku dan menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam ayat 30. Subhanallah. Bayi yang baru dilahirkan telah berbicara untuk membersihkan nama ibunya. Daripada kisah ini, kita mengajar bahawa kebenaran mungkin akan lambat terselah. Tetapi ia tidak akan hilang sebagaimana Allah membela Maryam. Begitulah Allah membantu hamba-hambanya yang sabar dan tetap berpegang teguh kepada iman. Anak merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon sana. Jagalah hati mempertahankan iman, walau dicemuh manusia semua. Akhir kata, marilah kita bersama mencontohi ketabahan Maryam alaihissalam yang tetap teguh mempertahankan iman, walaupun berhadapan dengan cemuhan dan fitnah manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.